Hai, Assalamualaikum. Setelah sekian lama tak masuk zoo negara dan hari ini kita nak cuba masuk dan ronda tengok apa pembaruan pada kali ini. Jom. Last time saya masuk ke zoo negara 2 tahun lepas dan kali ini masuk lagi. Di kawasan luar nampak lebih kurang sama dan apa yang baru saya nampak ada tempat stroller untuk disewa dan juga kaunter yang lebih tersusun. Harga parking pula sedikit naik berbanding dengan 2 tahun lepas. Kami mengambil keputusan untuk naik bagi kerana kawasan di sini kalau nak berjalan memang agak jauh, apatah lagi membawa budak-budak, dan enjoy pemandangan menerusi bagi yang kami naik. Okey, kita dah tengok beberapa tempat tadi dan sekejap lagi kita akan tengok show. Tapi kita berhenti untuk makan sekejap. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Zoo Children of Students. Does it not? Persembahan telah pun tamat. Saya rasa persembahan itu lebih kurang sama saja dengan 2 tahun lepas. Apapun semua orang terhibur. Jadi teruskan menonton Ilham Fly Studio untuk vlog yang seterusnya. Salam jumpa lagi. Bye bye.